Ini real case ya. Grab rider jangan marah saya tahu. Saya nak pesan saja. Ini Grab sediakan, Grab locker ni adalah untuk kemudahan rider untuk hantar barang kepada customer dan juga untuk kemudahan customer untuk dapat barang. Rider tak perlu tunggu customer dan juga customer tak perlu tunggu rider untuk dapat barang. Rider sampai je terus letak barang kat sini. Dah, biar tangkap gambar then settle. Lepas tu customer datang, dia akan ambil dia punya barang. Tapi apa yang terjadi bila rider buat silapan, dia letak barang di tempat yang salah. Dia nombor dekat apps tulis lain, kau letak dalam locker yang lain. Ini yang terjadi pada kawan saya. Grab locker ni sepatut menyenangkan rider, menyenangkan customer. Tetapi apa yang terjadi? Bila rider buat kesilapan, letak barang di locker yang salah, dia akan jadi lain. Akan menyusahkan customer pertama, akan menyusahkan rider tu sendiri. Dia dah bagi guideline kat sini macam mana nak buat kan. Dalam app pun dia ada tunjukkan nombor berapa nak kena letak. Make sure double check. Letakkan di dalam nombor locker yang betul. Jangan marah saya lah. Jangan marah saya. Kisah benar yang terjadi yang mana rider salah letak barang dalam nombor locker yang salah. Customer tak dapat barang. Next customer pun marah-marah. Okay, hati-hati ya. Okay. Jangan letak salah nombor tau.